Halo, saudara semua. I nama Andy. Hari ini I nak review satu kereta Petrol Myvi 1.5 SE tahun 2016 1.5 Icon modern dia. Okey, mari kita tengok yang indikator condition macam mana. Jom. Okey, so sekarang I jalan satu lau bagi customer tahu ini kereta Indiara tanah lekat luar macam mana. Okey, let's go. Okey, you boleh nampak lah ini kereta cap memang sudah lawa-lawa. I sudah satu layer cap baru. So you boleh tengok I pelan-pelan jalan. Memang cantik ini kereta. Ini Myvi Icon facelift modern dia. Myvi SE 1.5. Yang siapa-siapa berminat cepat-cepat call sama saya. Ini kereta boleh buat hurun. Nak beli cash pun boleh juga. Okey. Sekarang pelan-pelan jalan satu round lah. Bagi tengok. Nampak tak lampu semua padu-padu. Cantik-cantik ini kereta. Tengok. Memang siding ini kereta. You boleh nampak tak damage cat lah. Memang cantik-cantik. Okey. Cermin dia sofa okey. Tak ada kena crack apa. Okey. Sampai atas mom. Boleh tengok. Memang cun-cun lah ini kereta. Memang lawa-lawa ini kereta. Okey. Ini Alin pun sudah kena tukar. Dia tukar mesh size 195 60 15 inci. Tayar bunga ada lagi lekat 20%. Okey. Tutup cover sama sekali pun ada juga. Memang cantik ini kereta. Depan tayar bunga ada lagi dekat 40%. Okey. Tengok tangan sama sekali, tutup cover sama sekali pun ada juga. Nampak? Memang cun ini kereta. Kilat-kilat siding ini kereta. Okey. Nampak juga tayar ada lagi dekat 30%. Okey. Tengok dalam tutup cover sama sekali. Okey. Ada juga. Belakang tayar so sini pun ada lagi dekat 40%. Okey. Tengok dalam sama sekali. Pun cantik-cantik juga. Ini kereta memang lawa-lawa lah. Kalau you betul minat, you datang tengok ini kereta dengan test run ni kereta. Sekarang kita tengok dalam. Nampak DMA itu facelift meal. Dia seat pun ada lain sikit color dia. Lain, nampak tak? Memang cun-cun lah. Ini kurang sikit itu span. Nanti kita kasih tambah balik. Okay. So nampak semua sekali. Kereta memang cun-cun lah. Tepi-tepi semua sekali tengok. Lawa-lawa. Tengoklah ini. Kam tepi sampai bawah semua sekali. Ini talam cat memang original. Talam memang kita tak ada kena cat. Kalau sini pun so kena cat takut kita kena langkah masuk dalam. Tapi jangan risau. Kereta ini memang tak ada masalah apa. I sudah siap puspakom P5. You nak report semua boleh pakai tengok. Okay. Nampak semua sekali. Okay. Kita sekarang masuk dalam. Okay. Kita tengok march dia. March dia jalan 100,677 km sahaja. Service time ada dekat sini. Okay. So kita tengok tepi dulu. Nampak tak? Memang lawa-lawa ini kereta. Okay. Nampak semua sekali. Beri memang tak payah bawa apa lagi lah. Steering pun cantik-cantik juga nampak. Ini entry system dia. So kena pasang. I try tengok ada liver camera lah. Ini tak ada. Dia tak ada pasang tu liver camera. Kalau nak pasang lagi. Okay. Tapi tengok semua tak ada cara apa-apa. Aircon semua sejuk. Nampak semua sekali. Ini handle dia tanpa saja. Okay. Tengok side mirror. Okay. Ada simpan. Tak ada masalah apa. Buka balik. Sensor depan pun ada juga. Nampak tak Okay. Power window. Okay. Tak ada masalah apa. Tengoklah power window. Okay. Cantik Empat power window. Tak ada masalah apa. Semua clear. Atas semua sekali cantik-cantik. Tak ada masalah apa. Tengok lampu dia semua sekali ada. Okay. No problem. Tengoklah sampai belakang seat dia pun cantik juga. Nanti kita tengok belakang. Okay, depan sudah kami kita lah. Kita confirm cantik-cantik. Tak ada Okay. Bawa tengok kapit SE. Bawa tengok pun 100% janji tak terkena banjir kereta. Okay. Tengok belakang. Nampak belakang seat dia pun lawa-lawa juga. Nampak tak? Memang cantik. Bawa kapit semua yang ori lagi. Belakang seat dia megain semua sekali pun cantik-cantik juga. Tak ada masalah apa. Tengok belakang. Tak ada cara, tak ada apa-apa. Okay. Papan dia semua sekali pun cantik juga. Tengok marking original lagi. Ini talang cat semua memang original. Tak ada cat dekat luar. Nampak ini tepi. Gam sampai bawah sama yang original. Okay. Memang cantik-cantik ini kereta. Okay. So kita tengok dalam.
Buka. Okay, so nanti sini boleh taruh property main barang. I turun ke sini, I bagi customer tahu. Okay, kita tengok tepi dulu. Ini talam semua yang ori punya. Okay, cat talam memang tak terkena luar. Kita luar cat saja, talam memang original. Ini molek dia pegang sama yang ori punya. Tengok ini kan tepi. Okay, sama sekali. Tengok, sama sekali memang cantik-cantik. Okay, nampak jenis spare tayar. Baru-baru lagi. Tepi-tepi kam semua sekali boleh nampak ni. Okey. Sampai bawah bagi tengok semua sekali. Okey. Tutup balik. Lampu okey, tak ada pecah. Lampu okey, cantik. Lompor 3 pintu. Tengok tepi-tepi so okey juga. Ini kan tepi sampai bawah pun sama yang ori. Okey, talam cat memang semua original. Okey. Lompor 4 pintu. Papan dia okey, tak ada celah apa. Ini kan tepi sama ada, kertas dia sampai bawah okey juga. Tengok dalam ini. Tu stiker ada lagi. Okey. Tengoklah kabet semua cantik. Seat dia semua sekali cantik. Okey. Tutup balik. Kita tengok depan Okey, sekarang buka. Okey, sama juga. Nanti ini kita berapa cc horsepower, I turun ke sini, I bagi customer tahu. Tengok tahu dulu. Ini stiker, dia punya tutup kawan semua sekali ada. Nampak tak? Ini kan tepi ori ni. Okey, semua original ni. Okey, ini original. Tapi ini screw dia ada kena tukar lah. Okey, ada kena tukar. Okey, so dia bukan rangka ori I check. Sorry. Okey, tengok tepi semua sekali. Tengoklah, panel semua yang standard original. Tengok dalam, behel, kipas, tak ada leaking. Okey, ini kasket dia dulu pun owner so kena tukar lah. Okey, sudah tengok tak ada leaking, tak ada apa. Ini pun so kena cat, dia sendiri kasih cat lah. So dalam semua sekali cantik-cantik. Okey, tengok bawah. Ini dari sini boleh nampak lah. Okey, kita tengok sama habis, tutup balik. Okey, sekarang kita nak pergi test run ni kereta. Okey, so sekarang kita test run kereta. Bagi tahu ini kereta steering leg, right side, lower arm macam mana, S-over macam mana. Let's go. Okey, kita pakai seatbelt. Sekarang pergi test run ni kereta. Bagi customer tahu kereta condition macam mana. Okey, let's go. Jalan. Okey, sama I try sini, I pusing dulu. Tengok dia metu rise up macam mana dulu. Okey, jaga kereta motor. Okey, tak ada kereta, kita boleh pusing. Okey, tengah minyak, tengok kuat sikit. Okey, rise up cantik. Okey, rise up tak ada masalah apa. So, sekarang kita pusing balik sini. Pusing sampai habis. Okey. Depan sini sekali, kita pusing. Okey. Tekan minyak. Okey, good. Line cantik, tak ada masalah apa. Okey, tengah minyak. Okey. Oh, sangat smooth ini kereta. Very smooth. Kalau betul you suka kereta ini, you datang you boleh test ride ni kereta. Tengok, semua okey. Memang cantik lah ni kereta. Pakai macam ni sedap lah. Kalau siapa-siapa minat, ini kita boleh buat full run boleh buat full run. Tapi cuba sama nak tengok email dokumen macam mana, you boleh inform sama saya. Okay, so sekarang kita jalan untuk belakang sini. So tengok S-over dia. Okay, bagus lagi lah. Memang cun ini kereta. Okay, very cun. Tengok jalan-jalan so macam ni, so okay, very good. Tengok siapa-siapa terminat ini kereta boleh datang jumpa saya, datang ke sini tengok kereta ini. Okay, so very good. Okay, I pusing lagi satu round. Tekan pick up dia kuat sikit. Tengok dia punya power macam mana. Tengok ada delay ke apa lah. Ini untuk check dia punya tu plug lah, plug coin itulah. Okay, tekan minyak kuat sikit.
Okay, tengok. Oh, okay. Tukar gear smooth. Pick up dia. Okay, very good. Okay, kita try brake lah. 1, 2, 3, brake. Okay, good, very good. Belakang tak ada kereta, baru kita test macam ni ha. I ada jaga mi ha. Okay. So function semua sekali okay lah. Sekarang kita balik ambil getai. Kita nak bagi tahu harga ini. Kalau untuk jual cash ke untuk pot pinjaman, harga I nak jual untuk berapa. Okay. So kita balik office dulu. Nanti kita jumpa lagi. Okay. Okay, sudah sampai I getai sini. Nanti I parking dulu ha. Okay, I parking dulu. Okay, masuk Shopee. I brake. Sekejap. Oh, itu sensor dia. Tutup dulu. Ada titik untuk sini. Dia sensor dekat sini. Okay. Sekejap ah, aku kasih biar. Okay. So, kawan-kawan semua, kalau minat yang ini kereta Petro Myvi 1.5 SE Icon tahun 2016 Auto model dia. Kalau minat boleh datang jumpa saya lah. Saya nama Andy. Alamat telefon semua dekat sini. Atau you pun boleh call sama saya dulu. Okay? Yang sekarang kita nak cerita yang ini harga. Kalau yang ini kita harga, kita untuk jual cash, kita pakai biar harga 28,800. Kalau nak untuk pinjaman pun boleh juga. Ini kita boleh buat full loan. Kalau pinjaman tambah lagi dekat 2,000, 30,800. Ini harga semua belum masuk lotek sama insurans. Kalau minat boleh datang cuma saya, tengok ini kita dengan test drive ini kita. Kalau you nak tahu bulanan berapa nak buat full loan, you pun boleh call sama saya dulu. Okay. See you later. Bye.